Okey, pada Cikgu Amsyah, terima kasih mengajar saya erti hidup. Oh, saya ni budak skema sikit. Cikgu suka, insyaAllah. Cikgu pening. Jujur kan? Dulu saya seorang yang cikgu suka. I was a bit of both. I gave them headaches and I think that's why they loved me. Okey, nama dia Cikgu Amsyah binti Yusof. Guru kelas saya semasa saya darjah 2 dan darjah 3. Saya suka dia sebab dia mengajar saya lah jelas dan terang lah. Cikgu Humaira sebab dia adalah cikgu darjah 1 saya. Masa saya masuk darjah 1, saya cembeng, saya nangis. So, saya takut pergi sekolah. So dia adalah cikgu yang berjaya menenangkan saya dan sentiasa buat saya rasa macam bukan outsider. Cikgu saya ingat sampai sekarang, Sir Zulkifli Sabran, sebab dia banyak membagi ilmu pengetahuan yang luas kepada saya. There was one particular teacher that stood out. It was my drama teacher in college. He really saw a talent in me. And I think that's kind of the reason why he pushed me into drama, into acting, into public speaking. And that's kind of what I do today on RTM. I read the news and I am a TV host. So all thanks to him, I guess. Yeah. Okey, pada Cikgu Amsyah, terima kasih mengajar saya erti hidup. Cikgu Humaira, saya nak ucapkan selamat Hari Guru. Saya doakan semoga apa-apa yang Cikgu Humaira lakukan, semoga dipermudah segala urusan dan bahagia sampai syurga bersama keluarga insya-Allah. Dan saya Alhamdulillah, saya rasa saya dah berjaya dalam hidup dan saya bahagia. Terima kasih Cikgu, love you. Saya harap cikgu bangga atas jasa yang diberi pada saya dan saya berjaya sampai sekarang. Sir, thank you so much for seeing the talent in me when nobody else could. You saw a diamond in the rough and you helped me shine. And today I shine bright because of you. So thank you very much. Saya nak masak nasi kerabu je. Saya nak masak, saya rasa ayam kari kot. Sebab kari adabi memang terbaik. Saya memang suka guna serbuk kari adabi. Jadi saya akan masak kari ayam untuk cikgu-cikgu saya. Kalau di peluang, saya boleh masak nasi goreng kampung. I would do, I reckon, a really, really nice biryani. But I want to do a biryani because I think with the biryani I can put in a lot of love. There's lots and lots of ingredients, so a little bit of everything, a bit of sweetness with the raisins, a bit of nuttiness with the nuts, and of course, who doesn't like biryani at the end of the day, kan? Nasi biryani sedap.